Selamat nak tengah hari. Hari ni kita ada satu produk. Dia panggil Deck Super Soul Candy. Masam gila babi dia panggil. Masam gila babi coklat. Coklat masam gila babi nama dia. Dia tulis ini. Tapi saya tak ada link. Kalau saya ada link, saya boleh bagi link. Ni saya beli dekat TikTok daripada Mr. Sim Black. Dia kata masam gila. Saya nak cuba sekarang ni. Masam tu yang kena sampai sini jadi gila. Macam tu. Mati masam dia. Mari kita unbox. Koyok tu. Hai, Kang pening nanti Kang. Nak tengok masam tu macam mana masam. Baru lepas makan nasi ni. Ni Kang mau muntah kan Kang kalau masam tu. Lupa harga dia. Harga dia berapa? RM30 3 biji. 3 biji ataupun 3 butir. Jadi biji ni jatuh RM10. Harga dia pun dah gila dah. Belum makan lagi, harga dia dah gila dah. Kita cuba kita cuba. Tengok jadi macam mana. Coklat masam gila babi dia boleh. Tapi ni tak haram. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pasal sangat. Gila. Masam gila weh. Masam sampai habis. Masam dia tu macam kita minum air di manipis. Sekejap je. Taklah dek sangat pun. Dia masam dia ada ni je. Ada yang putih-putih kan. Dia kemakan. Kau masam. Dia masam pada putih-putih ni. Dia dah habis putih tu, kita kemam dia. Sampai lidah kita rasa apa ni? Rasa kebas. Rasa kebas. Tapi okey lah. Tak ada dah masamnya. Dah settle dah. Boleh cari, boleh rasa. Nak mendajarkan orang, boleh lah. Sekarang ni musim dajar ni. Ni nak mendajarkan orang, boleh beli. Satu RM10. Jadi ini RM30. 3 biji. Gitulah. Okey, terima kasih.